Assalamualaikum. Dia inti apa? Ada ayam, ketan dan potong. Okey, kalau macam tu hot and spicy, cuma tak nak daging je. Yang lain tak apa. Ni gerai puan Oh, berapa lama berniaga sini? Sebelum ni dah lama dah, tapi baru take over tak. Sebelum ni dah lama baru take over. Okey, daripada momen puan take over tu, dah berapa lama tu? Kat setahun dekat lah. Kenapa dah banyak-banyak benda puan pilih nak berniaga? RM1 lah 14 ha? Okey. Nama kan yang cikgu. Cikgu apa? Saya ni berniaga lah puan. Puan, nama saya Cikgu Syahri puan. Saya seorang content creator dekat TikTok. Okey. Tak apa. Saya minta maaf saya ganggu Saya tunggu lama tadi. Lama sangat saya tunggu. Saya tunggu ni bukan apa. Saya pun tak tahu kenapa Allah jentik hati saya untuk datang. Hari ni saya datang nak bawa satu amanah kepada puan. Orang dah bagi amanah ni, kita sebagai orang Islam kena junjung, kena jaga betul-betul dan kena laksanakan. Amanah saya ialah saya nak minta puan, tak kira lah time bila, esok ke, lusa ke, minggu depan ke, ambil cuti 1 hari. Ambil cuti 1 hari. Ni cakap kat suami ni, kata saya cakap ni. Bawa anak, bawa suami pergi spend time sehari, pergi makan. Boleh tak kalau saya bagi amanah tu? Kedai kena tutup. Kedai kena tutup. Macam mana? Sanggup tak puan pegang amanah tu? Puan kena tunaikan lah, sebab ni puan janji dengan saya dan bersaksikan dalam video ni. Ni nanti saya buat naikkan dalam TikTok ni. Okey, ni rezeki daripada Allah Taala lah. Ambil sikit. 1. Tutup kedai sehari. Ambil ni lebih pada cukup. Tutup kedai sehari. Betul? Anak-anak tempat dia bukan dekat tepi jalan hari-hari. Tak apa, saya faham. Kadang-kadang kita berniaga. Sebab saya dulu peniaga puan. Saya pun bawa anak-anak duduk kat lantai je. Sebab tu saya faham. So jangan risau. Saya minta sehari je. Nak buat apa pun buat. Asalkan bahagia. Spend time dengan keluarga. Itulah aset terbesar. Ni saya bagi kat puan satu. Jangan sedih-sedih. Sonok-sonok ya. Sebentuk cincin. Jaga elok jaga elok. Nanti pakai sonok-sonok, happy-happy dengan suami apa. Okey? Berniaga memang macam tu. Ada time dia tinggi, ada time dia rendah. Tapi kena sabar. Ni jujur saya tanya. Gaji puan ni berapa sehari? RM45. Puan, hari yang puan ni decide nanti dia nak tutup kedai tu kan, maksud dia puan tak ada gaji kan. Tak ada istilah Allah tak zalim. Ambil, bawa anak pergi berubat, buatlah apa saja. Jangan risau. Kat puan juga ambil cincin sebentuk. Jaga elok. Ambil. Saya tak minta apa, doa saya sihat je. Nampak tu rezeki mai. Alhamdulillah. Saya duduk dari petang tadi, saya saksi tengok. Berat hidup ni, saya tahu. Saya dekat gerai takoyaki Puan Nur Aini, antara takoyaki yang sedap gila kat Malaysia ni. Saya pernah makan. So guys, siapa yang berdekatan, support lah. Bagi semangat sikit pada peniaga kita. Okay puan, jaga diri elok. Alright. Niaga kuat lah. Pelan-pelan lah. Tapi jangan lupa family. Selawat tu penting lah. Sama-sama. Okay, jaga diri elok. Okay, baik. Assalamualaikum.